Thailand dikenali sebagai satu negara pelancongan. Tapi Thailand juga dikenali sebagai satu negara pertanian seperti berbuahan, dan ini saya nak menunjukkan pokok getah mereka. Pokok getah mereka begitu cantik. Kan? Thailand bukanlah satu ketika dulu, Thailand bukanlah seorang pengeluar getah utama dunia, tetapi kita di Malaysia pengeluar getah utama dunia. Tapi kita akhirnya terkandas di tengah jalan, tak tahu di mana silap dia. Apabila melihat pokok getah mereka ni, kita akan jadi cemburu. Bagi siapa-siapa yang ada pokok getah, kenapa klon kita tidak begitu baik? Kenapa sering gagal? Ini persoalan-persoalan yang harus menghantui semua penanam-penanam getah Malaysia, di mana bekalan-bekalan yang mereka terima tidak sesuai. Sekarang tengah daun muda, cantik, dan di dalam pokoknya ditanam pohon-pohon koko untuk menambah pendapatan penduduk setempat. Inilah hebatnya Thailand. Kenapa kita tidak mau belajar daripada mereka? Inilah yang harus dijawab oleh pihak-pihak tertentu di dalam lembaga pengurusan getah Malaysia seperti LJM, Felda, Risda. Kenapa tidak hantar pegawai-pegawai mereka untuk mempelajari sistem dan teknik dan apa jenis klon yang Thailand gunakan untuk menanam getah? Adakah kita cukup bangga dengan pokok getah yang kita ada? Banyak keluhan daripada penanam-penanam getah seperti Proker Risda, Proker Felda gagal mendapat hasil yang baik. Tapi mereka di Thailand, mereka dapat menjana pendapatan dengan baik. Dan diberitakan sekarang ini banyak getah-getah daripada Thailand memasuki pasaran di Malaysia untuk diproses. Kenapa kita gagal? Inilah persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh Lembaga Getah Malaysia, RRI, Pusat Kajian Felda, dan agensi Risda, di mana mereka bertanggungjawab mengeluarkan klon dan jenis pokok Felda, pokok getah yang baik.